Perikatan Nasional dicadang bubar manakala Muafakat Nasional diwujudkan semula, berikutan perkembangan politik di Perlis ketika ini. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, situasi di Perlis menggambarkan berlakunya dakwaan tikam belakang. Perlis dah beritahu sejak dulu lagi sebelum pilihan raya umum ke-15, PRU15, untuk memperkasakan MN, bukan PN. Hari ini baru nampak belang masing-masing, kena tikam belakang. Alang-alang bubar sekalilah PN, kita wujudkan semula MN, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Khamis. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan, kedudukan Menteri Besar Perlis, Muhammad Syukri Ramli didakwa semakin tertekan apabila 8 ahli Dewan Undangan Negeri dilaporkan tidak lagi menyokong kepimpinannya, sekaligus mencetuskan ketidaktentuan politik di negeri tersebut. Mereka didakwa telah menyerahkan akuan sumpah kepada pihak Istana Perlis pada Jumaat lalu. Terbaharu, PAS memutuskan keahlian 3 adun Perlis daripada parti itu terhenti serta-merta, susulan tindakan mereka menandatangani SD berkenaan.